Assalamualaikum. Dah sampai baru unboxing tupai king. Pokok durian tupai king. Saya nak matikan dulu. Saya nak potong. Saya nak korang tengok lama-lama. Okey, saya dah buka dah. Ini tutup atas dia. Ini keliling dia. Pembungkusan kemas. Pokok pun agak besar, lebih kurang dalam 2 kaki. 2 kaki ni kiraan dia adalah daripada bawah polybag. Sini sampai sini 2 kaki. Bukan tinggi pokok. Jadi kalau korang nak beli pokok tu agak tinggi, beli 3 kaki ya. Kalau tak korang 2 kaki setengah. So pucuk dia tak berapa cantik, tapi tak apa. Pokok sihat, segar. Sekarang saya nak buka tepi dulu. Okey, ini penampakannya. Tupai king, harga lebih kurang dalam, saya beli dekat kedai Oren RM33. So sekarang ni kalau korang tengok sini, dia punya ni tak pecah. Tapi pokok agak goyang lah. Sebenarnya dia agak bahaya kalau dia pecah. Okay, apa yang kita perlu buat? Kita siram air, kita kejapkan tanah dia balik, hilangkan stres dia. Yang bahaya ni kalau ini pecah, sangat bahaya. Takut dia terhempas kan. Okey, itu je. Biar dekat sini lebih kurang seminggu. Lepas tu baru kita masukkan dalam polybag yang lain. Alright, Assalamualaikum. Tupai king.